على نور المبين أحمد المصطفى صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تقبل الله منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan nikmat Allah, izin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, alhamdulillah Allah izinkan kita sama-sama berada dalam rumah Allah. Syukur kepada Allah SWT, Allah pilih kita untuk sama-sama berada dalam halaqah Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah kita dimuliakan oleh Allah SWT sebab kita memuliakan kalamullah dan berselawat kepada kekasihnya. Mudah-mudahan Allah kasih sayang pada kita sebab kita berselawat kepada kekasihnya, insya-Allah. Jadi malam ini kesempatan mana kita sambung Surat 18.
113 Safha Samaniyata 8 Asyara 10 8 10 jadi 18 Al-ayah 113 103 dan 10 itu 13 min suratul Baqarah juz' al-awwal qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ayat. InsyaAllah kita tengok ayat 113 ya, ayat 113 muka surah 18. Wa qalatil yahudu wa qala wa sifat dia nipis, qaf sifat dia tebal. Ya, wa sifat dia nipis, qaf sifat dia tebal. Wa qala lam sifat dia nipis. Hukum qa tu ma'asli, waw bulatkan bibir mulut. Wa qala la til ni hukum dia izhar qamari. Dia pening wa qalatil til tu hukum dia izhar qamari. Izhar qamari. Dengar? Tak dengar? Yahudu pakai ni tak ada amal kawan dia Yahudu tu ada Yahudu. Ni hukum dia ma asli. Hukum dia ma asli. Tiga lagi. Yahudu. Ma asli. Du sifat dia nipis, du sifat dia lembut, ujung lidah di belakang gigi atas. Yahud ni marah. Laisa, lai ni dipanggil harpulin. Harpulin. Ya mati, waw mati sulul baris di atas. Itu nama dia harpulin. Maknanya huruf yang lembut, dibaca dengan lembut. Laisa hukum dia harpulin. Jadi harakat dia 1.5.
wa qalatil yahudu laysatil tinna tu hukum dia idgham syamsi. Tinna cuma bila nun nisabdu idgham syamsi bi gunnah. Ada gunnah. Laisatin itu gunnahnya. Tadi kita laisatin terdengung nasara nun hidung suat penuhkan di dalam mulut, keluarkan di tepi bibir. Nasara so tu mak asli, ra tu mak asli juga, tapi mat dia dengan alif. Ra balik atas. Jadi ra sifat dia tebal, ra sifat dia getar, ra sifat dia lencong. Nasara ra ala ain nipis, lam nipis, la tu mak asli. Syai, kita jumpa syai'in dia boleh juga tu, maknanya lembut. Baca satu setengah ada punya, dia punya harakat dia. Syai'in laisa ala syai'in wa tu pun dia wa idgham al-ghunnah. Masukkan waw tu masuk dalam hamzah. Wa syai'in wa mana idgham masukkan ewa tu ghunnahnya masuk dan dengung. Itu baca dia dengung dia dua harakat. Ala syai'in wa qalatin nasara. Sama juga tin nasara tu kemudian idgham syamsi bi ghunnah. Laisatil yahudu, dah jumpa tadi dah. Ala syai', itu bagi maklin. Kalau kita berhenti tu, kita berhenti tu nama maklin. Syai' bagi lembut. Tapi kalau kita sambung, dia macam lembut, tapi satu setengah harakat je. Ala syai'in wa hum ya tu hukum dia Zasyabawi tak putus suara. Zasyabawi yang tak putus suara. Wa hum yatlu hamash yatlunal kitab. Ki bukan ki hamash kitab. Jadi bagi huruf kaf tu dan huruf ta tu dia ada hamash. Jadi jangan kita hilangkan kitab. Kitab ni ikut dia ma'rif sukun, baca 6 harakat. Kaza kaf hamas. Za hujung lidah, ujung atas. Kaza bukan kazalika ka hamas tebal, diterangkan bagi lidah. Lazi zal hujung lidah, hujung di atas nipis lembut, hukum dia mak asli. La ya'lamu, lam nipis, la lembut, lam lencong. La insyirah. Ya, ain sifat dia melambai-lambai. Ain sifat dia lambai-lambai. Ya'lam
dia jangan tawarum lah. Kadang-kadang kita baca tu jadi macam beranak, tak maulah. Jangan kita beranakkan dia. Tak mau. Al-Quran pun ada beranak ke? Tuan-tuan dia macam Alhamdulillah. Tu bagi beranak tu. Ya. Alhamdulillah. Ada juga bunyi tu, tak dengar. Tu salah hukum dia. Sebab dia Al-Quran ni tak boleh beranak. Dia ada hukum dia. La ya'lamuna hujung lidah antara gigi la qawli walaupun qaf tu huruf tebal, tapi bila waw mati sebelum datang maka dia baca lembut. La qawli. Satu harakat setengah. Tak boleh kita baca ni. Misla qawlihim. La qawlihim. Bagi ada satu harakat setengah. Ya. Allah. Fa munculkan bibir atas, angin bawah. Fa Allah nipis. Fa bukan Allahu. Itu idgham syamsi. Mana alif dan lam tu kita lupakan. Tidak, kita baca fa Allahu sifat dia pedas. Yahkumu baikumu. Kaf hamah baca kumu tak mau. Kumu bainahum. Itu pun harf pulih juga. Kita baca Quran, kita nak kena teliti, nak kena tajam kita punya, cepat pemikiran kita tu. Sebab tu orang baca Quran ni dia tak nyanyuk. Dia guna akal, dia guna fikiran, dia guna semua. Ini semua exercise ni. Lepas tu sains baru kata pagi-pagi bangun exercise lidah. Exercise. Kita baca Quran pagi-pagi, exercise lah tu. Pergi sana, pergi sini. Supaya tak kena stroke. Buat exercise. Bainahum sama juga harpulin mal itu izhar qamari. Izhar baca jelas. Yaumal qiyamati muncul ke bibir atas. Fima manipis melembut. Kehamash kanu. Dua-dua tu mad asli. Fi sama juga mad asli. Cuma sifat kha ni dia panjang. Ta hamash, hujung lidah belakang gigi bawah. Ta letakkan hujung lidah di belakang gigi bawah. Ta bagi keluar angin. Telefon muncul ke bibir atas, angin bawah. Pun yakhtalifun nun nak ke hidung. Kemudian ma'arif ni disukun macam 6 harakat. Wa man atukum dia izhar haqiqi. Allah ni zuhur ni urut tebal. Jadi urut tebal kita selalu sebut urut tebal terangkat berkali kah? Ujung lidah, tengah lidah apa? Dah macam az. Tu urut tebal. Azlamu mimma idgham mimma wajib ghunnah, mamma idgham ma'al ghunnah. Dia kira orang Islam ni mim mati dengan mim.
Ini nun mati bertemu dengan min, jadi hukum dia idgham ma'al ghunnah. Jadi idgham masukkan ma'al ghunnah beserta dengung, masuk dan dengung. Jadi kita masukkan mim mamma mana'a masa sin nampak gigi nipis jidallah bukan jidallah jadi dal tu nipiskan, ujung lidah letakkan di belakang gigi atas. Jidallah dallah ku idgham syamsi ayya ku idgham ma'al ghunnah, nun masukkan ma'al ghunnah beserta dengan dengung. Yul ujung lidah, ujung yul, ya tengah-tengah lidah, zal ni ujung lidah, ujung ya atas, ya yul, bukan yul lain, yul keluarkan ya dulu, huruf ya tu keluar ke tengah ya, yul. Ka hamash fi maksudnya ha di pangkal le, has sin nampak gigi, ha keluar kat pangkal, has muhu. Ha dhamir ha simpul bertemu dengan waw mat, kemudian mat silah qasirah, maksilah qasirah. Wasa'a baca dua harakat wasa'a fi khara, fi maksli kha sifat dia panjang, khara ra getar, ra tebal, ra lencong, khara lidah kita lencongkan, ambil daripada tepi ni lencong, tepi dah lencongkan, khara pada tebal. Baru bibir vi bukan bi ha keluar di pangkal leher, ha kemudian mat mat, ada huruf mat, ada wanano, hukum mat jaiz. Pemuarkan apa je? Majaiz bila kita waqaf, ya, majaiz bila kita waqaf kita baca dua harakat, ya, ingat majaiz bila waqaf berhenti baca dua harakat. Jadi macam mana kita nak baca? Fi kharabiha, kalau sambung wasa'a fi kharabiha baru baca lima, boleh sambung baca lima. Tapi kalau kita berhenti baca dua je, mana-mana pun jumpa mak jaiz. Apa mana jaiz ni? Harus. Jaiz mana harus, mana harus kita baca dua bila mana kita berhenti, baca bagi mak jaiz. Tapi kalau wajib, wajib tak boleh, wajib dosa. Tapi mak jaiz, patut kita sebut mak jaiz, bukan mak jaiz, mak jaiz, harus. Mana harus bila mana kita berhenti kita kena baca dua. Tapi bila kita sambung kita boleh baca lima ataupun empat. kharabiha ulaika. Apa hukum la'i? Mat wajib. Tu ada huruf mat, ada wanano diikuti dengan hamzah dalam satu kalimah. Ada awi, ada era bercinta dengan
Dua-dua tu bawah awan nano. Itu maklumat wajib. Mana wajib? Tu kita tak boleh kurang lah. Sama ada kita baca 5 atau kita baca 6. Ulaika bila lah baca 5 ni? Kalau kita baca cepat, bila lah baca 6 tu? Kalau baca lambat-lambat, contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu terlambat kan. Tapi ada lelaki-lelaki pula jadi perempuan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu orang lelaki. Tapi kalau perempuan ni dia apa? Dia genetik dia tu lembut sikit. Sebut saja a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu dia kena baca 6 lah. Dia persilakan peserta lelaki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Ini apa itu? Lelaki lah, ulaika ma. Tengoklah pada bacaan dia, sama ada dia baca lambat ke dia baca cepat. Kita nilai kat situ lah. Maknanya kalau dia lambat, dia kena baca 6 lah. Ma kana lahum hum ni hukum dia iza syafawi. Iza syafawi. Yad qalqalah surah. Qalqalah bola pingpong. Khu sifat dia panjang. Ha itu majai tu. Berapa akan nak baca tu? 5 akan. Illa mak wajib. Cuma kha tu sifat dia panjang. Ifi hamzah dipakai. Tak percaya ifi salah. Kat hidung. Jangan silap kita lalu i bukan kat sini, i kat sini. I kat sini. Bukan i. Dosa lah macam tak betul. Makhluk tak betul. Lahum fiha. Hum fiha ni hukum dia idza syafawi kuat. Baca lahum bagi mereka, ya, fid dunya idgham syamsi fiddu. Dan sifat dia nifih. Dunia ni hukum dia, dunia sifat hukum dia izhar izhar apa? Izhar dunia nun mati ngaya huruf apa? Huruf ma'al ghunnah. Jadi nama dia hukum dia izhar idgham. Sebab dia baca hukum izhar, huruf dia huruf ma'al ghunnah. Cuma bila huruf ma'al ghunnah nun mati ngaya ni dalam satu kalimah dia tak berasingan, maka kita baca dengan izhar. Tak boleh macam fid dunya khizyun kha panjang khiz hujung lidah tak langit tadi khiz yuwa ni hukum dia idgham ma'al ghunnah walahum fi. Jumpa lagi dua mim mati fa juga. Jadi hukumnya izhar syafawi yang kuat, maka kita putuskan suara kat itu. Walahum fid dunya khizyun walahum fil
hukum fil izhar qamari? Apa hukum man mak badal sebelum mak ada hamzah kan. Jadi hamzah dulu, lepas tu baru man. Akhir panjang, khi rati azza ujung lidah, ujung gigi atas, azabun azim. Kalau orang baca azabun azim, itu bacaan khas. Ini bacaan an Asim, azabun azim. Apa hukum bun'a? Izhar hakiki. Azim, zoru tebal, tangkap pakai azim. Mari sukun. Walillahil masyriq wal maghrib. Lillah, sebelum baris bawah lam wajib baca nipih. Walillahi, lam baca 2 harakat. Hil za qamari, mash shin kemburkan angin lagi. Mas mau dia beza tu. Dia kalau sin ni dia kencing, nampak gigi mas. Kalau shin bagi keluar mash. Kalau sad mau dia bunyi dalam. Mash wal maghrib. Fa aynama ay, fa itu hakulin ay, baca 1/2 harakat. Tuwallu fa samma wajib guna. Fa samma, jangan pasam lah, masam sa hujung lidah antara duri. Fa samma, bukan pasamma. Wajah qalqalah surah. Wallah tu hukum dia idgham syamsi. Allah tu hukum dia apa? Hukum Allah ma'arif disukun. Berapa harakat nak baca ma'arif? 6 harakat. Jadi wajhullah, ada ha tu bunyi kat dada ni, pangkalnya. Inna tu wajib guna. Allah idgham syamsi 2 harakat. Allah tu 2 harakat. Kalau kita berhenti baca 6, ya, nanti kita innallaha wasi'un. Wa nipih wa lembut, bulat ke wasi'un. On tu hukum dia izhar haqiqi. Alim, hukum dia ma'rif disukun, macam 6 harakat. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Kuku ada soalan? Bismillah. Tak ada, kita baca sama, masya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى
النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله.
Inna Allaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, sedangkan mereka membaca kitab. Demikianlah juga orang-orang yang tidak beriman berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan menanti mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka sisihkan. Baik, kita tengok ayat yang kita baca malam ini. Allah ceritakan tentang peribadi ataupun kelakuan dua puak ni, iaitu satu puak nama Yahudi, satu puak nama dia Nasrani. Maka berkatalah orang Yahudi kepada orang Nasara, laisatin Nasara, tidaklah orang Nasara ni, mereka ni ala syai'in, atas mereka ada sesuatu pegangan. Mereka gelong, tak betul. Yahudi kata Nasara tak betul. Maka berkata buat Nasara, laisatul Yahud ada syai', ya, Nasara kata Yahudi tak betul. Sedangkan mereka itu wahum yatlunal kitab, wahum dan mereka itu yatlu, membaca kitab yang satu. Mereka ada kitab yang satu, iaitu kitab Injil. Tapi masing-masing dia bertekak. Hang kata hang ni tak betul, yang ni kata hang tak betul. Dia gaduh sama-sama dia. Ini keadaan manusia. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkata, qala Allah, qala allazi, orang-orang yang la ya'lamuna misla qaulihim, apa yang mereka berkata sedangkan mereka tak tahu. Maknanya kita, kalau kita kata sesuatu kita tak tahu, itu bodoh, kebodohan kita. Jadi Allah kata dua-dua bodoh. Hang kata kan ni tak betul, yang dia kata kamu tak betul, sedangkan kitab yang satu. Jadi dua-dua tak bodoh. Kalau kata tak cerdik, sama juga. Kata tak erti, yang lamun mana la yang lamun, yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui, mana kata kalau bahasa muda kata dia tak apa nak, tak ada ilmu. Kalau bahasa utara kata bodoh lah. Bodoh, dua-dua bodoh. Sedangkan masing-masing baca kitab. Maka sebab kebodohan mereka itu, fallah, maka Allah Subhanahu taala yuhkam, Allah Subhanahu taala yahkumu, menghukum bainahum, di antara kedua mereka ini. Yahudi pun kena hukum, Nasara pun kena hukum, sebab mereka bertelagah. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hari ni tak apalah, apa nak kata apa, kata pilah. Tapi tunggu hari kiamat nanti, bila wallahu alam. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, wallahu alam, wallahu alam, bila kiamat itu. Maka bila berlakunya hari kiamat itu, fima, maka Allah akan hukum mereka, kanu, yang mereka itu, fiha, padanya, pada kitab itu, kitab Injil itu, yakhtalifu, mereka berselisih, mereka bergaduh, mereka bertengkar, masing-masing tak boleh nak terima. Jadi kita jangan jadi macam tu, ikut Al-Quran. Jangan kita percaya pada hukum-hukum sampingan ni. Dalam kehidupan kita ni pun ada hukum-hukum sampingan. Contoh dia kata mencuri, buat apa nak potong tangan. Kalau tak mampu nak buat, jangan kata Al-Quran tak betul. Apa Al-Quran ni, kalau ikut Al-Quran nanti habis mau kudung semua. Itu ada pendapat macam tu. Mana kita pun sama juga, berpegang kepada Al-Quran yang satu. Tapi sampai bab hukum, dia kata apa ni, potong-potong.
kan? Sama lah tu. Sedangkan Al-Quran kata macam tu. Curi dapat potong. Nak potong tangan orang bukan senang. Bukan senang. Boleh buang kes. Tapi bila jatuh hukum, itu memang dah tepat. Contohnya dia mencuri, tangkap. Bila ditangkap bangga panggil tuan rumah tu, gate kunci lah. Gate kunci lah. Gate tak kunci, itu kelalaian kamu, tak kena hukum. Gate kunci, masuk pintu dalam pintu rumah kunci, tak kunci, tak boleh, awak lalai. Gate kunci, pintu kunci, masuk rumah. Amari kunci, Amari kunci tak kunci, tak boleh. Amari pun kunci juga, depan kunci, pintu rumah kunci, pintu mandi kunci, laci kunci, tak kunci, tak boleh. Kelalaian. Bukan senang potong tangan awak. Sebab itu kita kena ngaji tafsir kitab tafsir Janai. Ada hukum dia. Ini kita kata nak potong tangan, gudung habis semua nanti. Malu rakyat Malaysia gudung. Awak berjahat. Mana kita pun sama bertelagah dalam kitab. Mana apa yang Allah sebut dalam kitab Injil tu, bergagah dua puak ni, kita jangan jadi macam tu. Kalau kita tak mampu buat, diam. Kalau saya dengar, saya kaunselor kan dulu. Quran kata ni, kau ibu kata apa Quran ni yang menikah lebih tak ada Quran. Kan dia terlalu marah, tak ada Quran dia pakai. Sebab dia tak lagi laki, dia kahwin lagi, tu je pun. Tapi jangan sebut benda-benda tu. Contoh kita ni, air ni arak ni kalau minum baru berdosa. Arak pegang cium tak apa, tak dosa. Tapi dia kata halal ni, arak ni halal, habis. Sebab itu kita kena hati-hati dalam mulut ni, bahaya. Allah buat misal dengan kitab Injil, tapi kitab Al-Quran kena jaga-jaga. Sambung. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang dalam institusi Allah menyebut nama Allah dan berusaha melakukannya? Mereka itu tidak layak memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat hinaan di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang berat. Baik. Sama juga waman azlam, siapa yang menzalimi, iaitu buat zalim kepada mimman, siapa-siapa mana masajid Allah, yang melarang orang untuk masuk rumah Allah. Macam kita kata, apa ni duduk dalam rumah Allah lama-lama ni. Baru ni kan ada satu dalam TikTok ada pakcik tu, dia duduk dalam masjid, main seorang perempuan marah, pakcik dia duduk lama-lama ni kena keluar. Tu ni berlaku ni. Apa yang Allah sebut tu, kita jangan larang orang duduk rumah Allah. Nanti habislah karen apa ni, elektrik semua ni mahal. Rumah Allah jaga dah. Besok dah nak bayar elektrik tak ada, Allah akan bagi jalan macam mana nak bayar. Jangan kata tak boleh, nanti karen pakai banyak duit masjid, duit suruh habis. Ini rumah Allah jaga. Takkan Allah nak biar rumah Allah bergerak? Ada rumah Allah kena lelong, ada surau kena lelong, ada masjid kena lelong. Tak ada lagi. Sebab Allah jaga rumah dia. Kita pun Allah bagi. Maka kita jaga, kita manage dengan elok. Kita buat bagi betul. Jangan kita nak halang orang masuk rumah Allah. Itu apa yang berlaku baru ni. Pakcik tu pula, anak dia pula mengajar kat surau tu, PU pula tu. Dilarang masuk dalam masjid, tak boleh duduk, kena keluarlah pakcik ni. Banyak berlaku. Masjid, rata-rata masjid itu tak bagi orang duduk dalam masjid, tak bagi orang zikir dalam masjid. Sedangkan Allah kata, siapa-siapa mana'a yang menegah masjid-masjid Allah itu, ayyuzkara, bahawa menyebut fi hasmuhu, menyebut nama Allah. Orang nak baca Quran, takkan orang duduk dalam masjid duduk karaoke. Tapi karaoke halau
Dia duduk masjid, dia duduk menari, halau lah keluar. Dia duduk masjid, dia main judi, halau keluar. Tapi kalau dia duduk dalam masjid, ayyuzkara, bahawa dia menyebut fiha padanya isma, nama hu akan Allah. Dia berzikir subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, baca Quran, semayang. Kita tak halau dia, tak dilarang dia. Fi kharabiha, ataupun rumah Allah ni, wah, roboh, hancurkan. Tak orang Hindu jaga rumah Allah. Itu tak silap faham pula. Ini bukan masalah politik, berlaku kan. Kalau rumah Allah lambat, orang Hindu satu hari tu boleh time, boleh bagi tanah. Itu masalah. Jangan kita nak kata bila Allah, nanti Allah balas teruk, nanti balasan Allah. Maka orang-orang yang ni, orang mana? Orang yang melarang orang untuk masuk rumah Allah, untuk menyebut nama Allah, untuk berzikir, bersemayang dan sebagainya, dan berumah Allah, ulaika, mereka itu mereka itu tidak adalah mereka itu ayyadukhulaha illa, melainkan mereka itu orang-orang yang takut pada Allah. Maka lahum, bagi mereka itu, siapa dia? Ni yang duk tegah ni, yang duk larang nanti, yang duk rumah Allah ni. Fi dunya khizun, mereka dapat kehinaan di dunia. Pasti balasan Allah akan ada. Di dunia mereka hidup hina. Walahu fil akhirah, dan di akhirat pula azabun azim, azab yang sangat besar. Di dunia kehidupan mereka hina, di akhirat nanti mereka akan menerima azab Allah. Na'udzubillahi min zalik. Akhir zaman ini itulah berlaku. Maknanya kita jaga rumah Allah, tapi tidak sepatutnya kita buat satu-satu undang-undang yang bukan sepatutnya. Tak boleh orang masuk rumah Allah dan sebagainya. Orang nak masuk. Dan bila Allah tipu dan balas, bagaimanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas Sujudnya, lagi Maha Mengetahui. Walillah, dan bagi Allah itu masyriq, sebelah timur, wal maghrib, belah barat. Maknanya rumah Allah ni ya, bila kita pergi mana-mana pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi mana? Pergi timur. Pergi mana? Pergi barat, utara, selatan, yang kita tak payah kot. Maknanya di mana saja pun kita pergi, di situlah. Wa ainama tuwallu, maka hendaklah di mana pun kamu berada, ya, hendaklah kamu tuwallu fasamma wajh Allah, muka kamu hadap kepada Allah SWT. Main-main kunci, tak boleh masuk. Ni orang mana ni? Orang luar. Ni pakcik duduk mana? Pakcik duduk tempat lain. Kerana dia tutup kan. Orang luar tak boleh masuk. Tak boleh. Di mana-mana pun rumah Allah. Pergi utara pun, masjid itu, itulah rumah Allah. Orang nak duduk, orang nak singgah, bagi masuk. Jangan tak boleh masuk pula. Ada setengah tempat saya pergi, atau hari saya pergi makan nasi ayam, dan saya sebut di mana, memang sebelah tu ada surau. Nanti kita bincang nasi ayam kat mana. Sedap nasi ayam tu, memang topnya. Orang ramai, nasi ayam Hainan. Hainan. Nanti kita sembang kat mana. Sebelah tu ada surau, tapi surau tu kunci. Dia kunci. Ada orang yang apa? Kabat surau, kabat pagar. Nak semayang? Memang sedap. Sebab nak sebut surau tu kunci, tak disebut tang mana. Saya bawa Haji Samuri, arwah Samuri, jom kita Haji tak pegang nasi ayam, sedap. Dia makan nasi saja 2 mangkuk, lauk tak sampai lagi, habis nasi dulu. Nasi saja memang sedap sungguh. Esok kita pergi insyaAllah. Sedap sungguh. Ya betul, sedap sungguh. Dia kata sedap nasi Ustaz, masih nak rasa. Saya tahunya ni dia letak ni, habis mangkuk, makan semangkuk lagi, tak dapat rasa lagi, baru sampai lauk minta nasi, 3 mangkuk nasi. Sedapnya nasi dia.
Tak habis. Tak habis. Saya pergi tu, ayam sidai macam sidai baju, keliling kedai. Lepas tu naik tangga, masak itik dalam buka besar tinggi tu, naik tangga, ambil itik dalam tu, ambil ayam dalam tu, pakai tangga, bukan pakai kuali biasa dia apa ni, goreng ayam, pakai tangga punya besar bekas tu, kuali tu, naik tangga ambil. Oh besar, ramai orang, sedap. Tapi malangnya surau berkunci. Itu tak boleh sebut tempat. Jadi mana saja kita pergi rumah Allah. Kata aku pergi nak pergi hotel lah, tak apalah hotel, tapi pergi semayang. Jangan duduk hotel je. Inna Allah, sesungguhnya Allah wasi'. Allah bersumpah dengan namanya, sesungguhnya Allah SWT wasi', luas. Alim ilmunya. Kita tak tahu, kita pergi sana ada lupa dah, tak tahu dia. Tapi Allah tu di mana-mana kita pergi, kita tahu. Kita pergi Kajang, suami kita tak tahu, isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu. Kita pergi pasar, cukuplah pasar ni, suami pergi mana tak tahu, dia masuk kedai mana tak tahu. Tapi Allah SWT hang bintang mana pun, penjuru mana pun hang masuk, semua Allah tahu. Sebab tu Allah kata, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu wasi', maha luas, alim, ilmunya, pengetahuannya. Dia tak selalu sembunyi lah. Tak mana kita pergi, kita kena menghadap Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita malam insya-Allah, keberkatan baca Al-Quran. Kita tutup dengan baca doa dan berselawat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawzaman ya fawzaman. Salla alaihi wa sallama Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad
محمد محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.